Kem Terjun Negara memilih detik paling bermakna untuk mengesahkan status mereka sebagai kuasa besar Sukan C apabila menutup kempen 2025 di Thailand dengan penuh bergaya. 2 pingat emas dan 1 gangsa membuktikan konsistensi mereka serta keunggulan skuad penerjun negara di pentas Asia Tenggara. Tumpuan utama terarah kepada gandingan muda negara Yong Ruji dan juga Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim yang tampil cemerlang dalam acara 3 meter papan anjal lelaki. Beraksi di Pusat Akuatik University Assumption, kampus Warna Bumi Samut Prakan, pasangan ini mempamerkan terjunan kemas, berdisiplin dan penuh ketenangan. Sepanjang 6 pusingan pertandingan, Ruiji dan Nur Qayyum mengekalkan momentum dengan konsisten mengumpul jumlah mata keseluruhan 359.85. Keputusan itu memastikan mereka kekal mendahului pencabar terdekat dan seterusnya menghadiahkan pingat emas buat kontingen negara. Pasangan tuan rumah Thailand, Cawanat Juta Padawon dan Titipon Maxin terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas meraih 335.70 mata, manakala wakil Vietnam Hong Tu Dan dan Antoine Din membawa pulang gangsa dengan 322.35 mata. Bagi Ruiji, kejayaan ini amat bermakna selepas kekecewaan meraih gangsa dalam acara 1 meter sebelum ini. Tekanan dirasai akhirnya oleh Ruiji yang ditebus dengan prestasi terbaik ketika paling diperlukan. Nur Qayyum pula mengakui peranan pasangannya amat penting dalam membantu beliau kekal fokus dan lebih tenang. Lebih manis, mereka sudah masam azam yang cukup besar untuk tampil lebih mantap di Sukan C akan datang di bumi Malaysia sendiri.